Pengesahan ayah Hakim yang menghidap kanser paru-paru memberi kesedaran kepada Hakim dan adik-beradik lelaki yang lain untuk berhenti merokok. Hakim atau nama sebenarnya Afiq Hakim Ahmad, 34, yang merupakan vokalis kumpulan The Magistrate, mendedahkan sudah lebih setahun berhenti merokok. Keputusan itu dibuat selepas terkesan dengan keadaan kesihatan ayahnya yang disahkan menghidap kanser paru-paru sejak 3 tahun lalu. Hakim turut mengakui agar sukar untuk meninggalkan tabiat merokok kerana perbuatan itu telah diamalkan sejak di bangku sekolah lagi. Bagaimanapun, apabila ditanya tentang cara untuk melepaskan gian merokok, penyanyi lagu Mewangi itu berkata pesanan dari ayah menjadi pedoman untuknya hilangkan rasa ketagih. Selain memberikan perkembangan positif terhadap kesihatan ayahnya, keputusan untuk berhenti merokok itu turut membantu kejaya seninya bertahan lebih lama dari segi stamina. Pada masa yang sama, Hakim memaklumkan bahawa beliau turut menasihati rakan-rakan yang merokok tentang bahaya merokok, terutama kesan yang diterima oleh perokok pasif sepertinya. Dalam kenyataan yang sama, Hakim sempat berkongsi tentang konsert solo pertamanya yang bakal berlangsung di Mega Star Arena, Kuala Lumpur pada 28 Jun 2025 ini. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Hakim terus sihat dan berjaya dalam bidang kerjanya.